Okey, so jarak di antara Tanjung Malim dengan Sungai Petani ialah X kilometer. Okey, itu jarak X kilometer dari Tanjung Malim ke Sungai Petani. Sebab kita bergerak dari Tanjung Malim ke Sungai Petani dengan laju puratanya adalah 90 kilometer sejam. Okey. Dalam perjalanan pulang, laju puratanya adalah 105 kilometer sejam dan masa yang diambil berkurang sebanyak 30 minit. Hitung X. Okey, di sini kalau kamu perhatikan terdapat dua pemboleh ubah iaitu jarak dengan masa. Dan apa yang dikehendaki ialah jarak. Jadi saya akan hapuskan pemboleh ubah masa. Bagaimana kita buat? Jadi kita tulis formula bagi masa. Masa adalah jarak per laju kan. Jadi di sini saya akan ungkapkan masa sebagai T bagi Tanjung Malim ke Sungai Petani adalah sama dengan jumlah jarak bahagi laju. Faham? Okey. Kemudian T bagi Sungai Petani balik ke Tanjung Malim adalah X per 105. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, nilai T iaitu masa di sini adalah sama. Dia merujuk kepada ini. Tapi ada satu perkara yang kita perlu ambil kira iaitu kita kena tambah 30 minit di sini. Tambah 30 minit di sini. Okey. Kerana apa? Kerana X per 90 adalah sama dengan X per 105 tambah 30 minit. Sebab bila dia memandu dengan lebih laju, masa yang diambil adalah 30 minit kurang kan? Jadi untuk mengambil kira beza itu, kita tambah 30 minit. Sebab apa? Sekarang saya akan tuliskan X per 90 adalah sama dengan X per 105 tambah 30 minit. Faham tak? Sebab yang ni dia pandu laju jadi dia sampai 30 minit awal kan. Jadi saya tambah 30 minit itu untuk menyamakan dengan masa perjalanan dia dari Tanjung Malim ke Sungai Petani. Faham Okey. Now kita kena buat sedikit pelarasan iaitu masa tambahan yang berikan adalah 30 minit. Kita kena tukar kepada jam iaitu 0.5 jam kerana yang ini adalah dalam unit jam, yang ini adalah dalam unit jam. Sekarang untuk hapuskan penyebutnya, saya akan darabkan dengan gandaan sepunya. Gandaan sepunya adalah 630 bagi 90 dan 105. Jadi kalau saya hapuskan ini, saya akan dapat 7X sama dengan 6X tambah 315. Jadi 7X tolak 6X sama dengan 315. X bersamaan dengan 315 km. Okey? Senang aja kan? Alright, selamat mencuba.